Datuk Seri Samsul Iskandar Makin, pengerusi Pakatan Harapan Perak. Alamak, Perak pula dah. Sahabat kepada sahabat saya ni. Dia kata apa? Pengundi China dan India ni akan terus yakin dengan kerajaan perpaduan pada PRK Air Kuning. Pertama sekali saya nak tanya Datuk Seri, daripada Hantuah Jaya sampai ke Perak ni, perseba. Patut duduk di Melaka. Dia kata boleh jadi ketua menteri. Alright, Jadi saudara, daripada dalam Dewan Rakyat sampailah ke media sosial ni, kan kita dapat lihat realitinya MCA dan DAP ni seolah-olah dipaksa bekerjasama semata-mata untuk mengekalkan kuasa saja. Jadi apa yang kita dapat lihat, ini bukanlah perpaduan yang tulen. Dia lebih kepada perkahwinan politik yang rapuh dan juga tidak ikhlas. Jadi rumah tangga MCA dan DAP ni, dia tak pernah bahagia pun. Malah sentiasa tegang, bergaduh, dan mereka ni duk nampak macam tak puas hati di antara satu sama dengan lain. Ini terbukti berdasarkan kenyataan daripada pimpinan MCA dan juga DAP. Saudara dan saudari, ini membuktikan yang PHBN ni tidaklah perpaduan, tapi dia lebih atas dasar kepentingan politik dan bukannya atas dasar ideologi dan juga matlamat yang serupa. Dan kita perlu sedar, isu utama yang dihadapi oleh rakyat pelbagai kaum hari ini bukan soal agama ataupun kaum, tapi kegagalan kerajaan madani dalam menguruskan ekonomi negara dan juga kebajikan rakyat. Dasar dan polisi yang dilaksanakan oleh kerajaan hari ini membebankan rakyat dan meningkatkan sara hidup rakyat serta mengganggu ekosistem ekonomi negara. Rakyat semakin tertekan dengan kenaikan harga barang, kurangnya peluang pekerjaan dan juga ketidakkepastian ekonomi. Jadi saya pasti rakyat Malaysia ni dia dah matang dan mereka ni semua waras, di mana mereka akan menolak kerajaan perpaduan yang terbukti tidak stabil dan tidak berkesan, bukan sebab agama ataupun kaum. Dan saya nak tanya rakyat Malaysia, hampa setuju tak dengan apa yang diperkatakan ni?